MC ni dari segi personality, pakaian, outfit semua memang 5 star lah saya bagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis dimula penuh bahagia. Tirai dibuka dengan rasa syukur menyambut cinta yang suci dan luhur. Dalam limpah kasih dan rahmatnya, kita berhimpun di bawah langit cinta, menyaksikan dua hati yang telah ditakdirkan bertemu, menyatukan janji dalam kalimah suci, menjadi seindah kisah cinta Adam dan Hawa di taman bahagia. Sekarang saya berada dengan mak saudara kepada pengantin perempuan ya. Jadi saya nak tanya sikit bagaimana pengaturcayaan MC Faiz kita pada hari ini. Okey, untuk MC ni saya rasa sangat puas hati sebab atur cara dia dah susun siap-siap. Dia ada atur cara takbir. Jadi kita tidak, orang kata tidak tercari-cari apa yang perlu kita buat selama. Tak lost lah. Jadinya kita ikut flow je. Jadinya dah disusun cantik. Majlis pun berjalan lancar. Terima kasih saya ucapkanlah, saya wakil pada pihak pengantin perempuan mengucapkan ribuan terima kasih dengan kerjasama yang diberikan. Dari segi personality memang bagus, memang sangat cantik lah. Personality dia, penyampaian dia teratur. Apa orang cakap wow factor yang membezakan MC ni dengan MC-MC lain yang di luar sana? MC ni dari segi personality, pakaian, outfit semua memang 5 star lah saya bagi. Okey, dari segi penyusunan ayat semua pun saya bagi 5 bintang juga. Overall saya rasa MC ni okey, bagus lah. Sebabkan kita tak ngantuk, macam interesting untuk dengar apa next sampai habis.